Ladies and gentlemen, Salam sejahtera semua. Nama saya Kong Wei Yuen. Saya dari Sekolah Menengah Kebajikan Sosial. Pada hari ini, kami ingin memperkenalkan satu inovasi yang sangat berpotensi mengubah masa depan pengangkutan, iaitu kenderaan sel bahan api hidrogen atau Hydrogen Fuel Cell Vehicles HFCV. Oi, sini. Dewasa ini, kita dapat menyaksikan pelbagai isu utama yang melanda dunia ini. Antaranya termasuklah perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu bumi akibat pelepasan gas rumah hijau yang menyebabkan cuaca ekstrim, kemarau dan banjir. Seterusnya, pencemaran udara. Hal ini kerana asap daripada kenderaan, kilang dan pembakaran terbuka sudah menjejaskan kesihatan manusia dan alam sekitar. FCEV adalah kenderaan elektrik sel bahan api atau fuel cell electric vehicle yang bergerak menggunakan motor elektrik. Tetapi, ia menjalankan elektrik sendiri dengan tindak balas kimia, gas hidrogen dan oksigen. Kereta ini mesra alam kerana sisa buangan utamanya hanyalah wap air bersih. Ia mengurangkan penggunaan hidrogen, meningkatkan kecekapan dan memanjangkan jangka hayat FCEV. Secara keseluruhannya, FCV merupakan satu teknologi pengangkutan yang lebih mesra alam dan cekap tenaga. Kereta ini juga berpotensi untuk menjadi alternatif kepada kenderaan berasaskan bahan api fosil pada masa hadapan. Memang hebat kan kalau kita menggunakan kereta HFCV. Teknologi ini mampu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan menyokong pembangunan mempan. Inovasi ini dapat membuka jalan ke arah penggunaan tenaga yang lebih bersih dan memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Dengan itu, sekian, terima kasih.